Dia dah haramkan dan mengkafirkan orang UMNO dah lama. Tetapi pendirian diorang berhubung kait dengan rakan-rakan mereka, berhubung kait dengan hukum halal haram ni dengan hudud pun tak boleh selesai. Jadi nak pertikaikan GST pula. Perkara pokok semacam hudud mereka tak boleh selesaikan sesama dia. Dan tuduhan bahawa kita ni kafir, kita ni penjaga khinzir, kita ni Fir'aun, kita ni semua ni orang dah lupa kan. Jadi nak menuduh GST ni haram, saya rasa kalau nak bandingkan apa yang dia tuduh kita dahulu lebih teruk lagi. Itu kita tunggu besok sama ada dapat mempengaruhi atau tidak. Sebab dulu masa dia tuduh kita kafir, masa dulu dia tuduh pemimpin kita Fir'aun, apabila mereka tuduh Perdana Menteri kita penjaga khinzir, bila dia tuduh tak ada kesan pun. Pengundi keluar mengundi. Ini merupakan hak mereka. Ianya merupakan sesuatu yang tak boleh kita ambil mudah, kerana ini merupakan sesuatu yang unik, yang istimewa kepada pengundi-pengundi di Rompin dalam pilihan raya kecil ni. Orang lain tak boleh mengundi, orang lain di Sembrong tak boleh mengundi. Jadi keistimewaan itu mestilah diterjemahkan kepada proses demokrasi yang dapat dilaksanakan esok. Jadi saya merayu dan menyeru kepada semua menunaikan tanggungjawab dan hak mereka ini dengan keluar mengundi.